Memandangkan Toyota Vios Hybrid dah spotted di atas jalan raya Malaysia, jom kita tengok spesifikasi untuk Vios Hybrid ni. Toyota Vios Hybrid ni sebenarnya baru sahaja dilancarkan di Thailand. Cuma di Thailand ia dipanggil sebagai Toyota Yaris Active HEV. Dan ia datang dengan dua varian iaitu Premium dan JR Sport. Dan kedua-dua varian ini juga berkemungkinan besar akan masuk ke pasaran Malaysia. Dari segi enjin, Vios Hybrid ini menggunakan enjin 1.5 2NR VEX yang menghasilkan 91 PS dan 121 Nm torque serta gabungan motor elektrik yang menghasilkan 80 PS dan 141 Nm torque yang dikuasakan oleh bateri lithium ion 0.7 kWh sekaligus menjadikan keseluruhan kuasa untuk Vios Hybrid ini sebanyak 111 PS. Transmisi yang digunakan dalam Vios Hybrid ini pula ialah transmisi eCVT. Dari segi penjimatan bahan api pula, varian premium di Thailand untuk versi hybrid ini boleh bergerak sejauh 29.4 km untuk 1 liter. Hampir 30 km untuk 1 liter. Betul-betul jimat Vios Hybrid ni. Untuk varian premium di Thailand, ia menggunakan rim bersaiz 16 inci sama seperti varian E di pasaran Malaysia. Untuk varian JR Sport, ia datang dengan rim bersaiz 17 inci dengan corak yang terbaharu serta aksesori penuh JR Sport termasuk bumper hadapan JR Sport, bumper belakang JR Sport, side skirt dan spoiler pada bahagian boot. Dan perubahan yang agak ketara untuk pengalaman pemanduan adalah sistem gantungan dan sistem steering elektrik yang ditala semula. Varian JR Sport untuk model Vios ini juga bukan kali pertama dikenalkan oleh Toyota. Vios generasi sebelum ini juga pernah didatangkan dengan varian JR Sport yang lengkap dengan aksesori JR Sport serta talaan semula untuk sistem gantungan. Untuk anggaran harga, kalau varian E dan G di pasaran Malaysia ni pun dah 90 ke 96 ribu ringgit. Varian hybrid untuk Vios ni berkemungkinan besar harganya tak kurang dari 100 ribu ringgit dan ke atas. Vios Hybrid ini juga akan menjadi alternatif untuk Honda City RS eHEV. Itulah cerita dia untuk Vios Hybrid. Komen pandangan korang dekat bawah.